Okey, hari ni kita akan tengok satu projek MH Platinum 3 dekat Jalan Gombak sana. Mana tak pernah tahu lagi, saya adalah staff developer PV. So direct developer lah. Kalau nak beli projek ataupun nak tahu info berkenaan projek PV, just boleh klik saja. Nanti saya akan klik je link kat mana-mana bawah sini. Nanti saya akan sharekan information projek-projek terbaru, information dia, layout dia, dia punya size, apa potential untuk projek ni, buat sewa ke, buat tinggal ke. So just boleh tekan sajalah. Okay, next kita akan pergi untuk tengok entrance macam biasa. Buka office sendiri dulu. Okay, dalam ni juga kita akan ada projek Platinum Melati. Yang mana projek Platinum Melati ni saya dah pernah explain, dah pernah share dekat dalam video saya yang sebelum ni. Kalau nak tahu boleh tengok je, klik je dekat button-button mana yang saya dah pinkan dekat dalam video ni. Untuk projek ni memang saya recommend untuk buat sewa. Sebab dia ada 4 bilik, ada 5 bilik, ada 10 bilik. Memang banyak bilik lah. Jadi lagi banyak bilik, lagi mudah untuk buat income sewa positif. Dan projek yang ini saya recommend untuk buat tinggal. Sebab kawasannya yang tenang. Lepas tu nak beli barang pun senang. Ada DIY terdekat compare dengan projek yang Platinum Melati tu. Dia memang recommend untuk buat sewa. Yang ini fokus saya adalah untuk buat tinggal. Dan yang bestnya projek ni adalah freehold. Okay, first kali kita akan pergi ke location. Dan locationnya dekat sini, MH Platinum 3. So ni Jalan Genting Kelang. Dan ni adalah Jalan Gombak. So yang atas ni adalah Jalan Gombak. So jalan di projek MH Platinum 3 ni berada dekat sini, berdekatan dengan dua projek. So ini adalah MH Platinum 3 yang panjang. Yang atas ni dia akan menghadap ke KL Traders. Dan sebelah bawah ni akan nampak ke Ken Winston atau The Platz. Jalan yang akan pergi, which is KL Traders. Okay, saya kedepankan sikit. KL Traders adalah di sini. And then KL Traders, just ke depan sedikit sebelum sampai ke Ken Winston sana. Ken Winston adalah tanah MH Platinum 3, which is kat belakang lori sini. Belakang lori sini adalah MH Platinum 3. Dan ke depan sedikit akan jumpa ke Ken Winston tu lah, The Platz ni. And then ini Jalan Gombak. So Jalan Gombak dia akan ada masuk dekat sana. Dia akan masuk ikut depan sini, masuk ikut sini. And then masuk parking, terus straight. Maksudnya ini speed ramp. So kalau parking dekat level 4, straight saja, level 4 sana, keluar. Parking dekat level 5, straight saja sampai sana, keluar. Okey, sekarang kita akan pergi ke ciri-ciri untuk projek ni. Kenapa saya cakap projek ni antara projek yang okey untuk buat tinggal. First, dia adalah pegangan bebas. Maksudnya freehold. Kalau orang yang tak tahu freehold dengan leasehold, bezanya kalau leasehold nanti lepas 99 tahun ataupun dah 60 tahun, kita kena renew. So renew tu adalah cost yang kena bayar sedikit lah. Tapi untuk freehold, dah tak perlu kisah. Dan yang kedua, untuk freehold ni, bila nak jual balik, kita tak payah nak tengok pembeli tu bumi ke, non bumi ke, kita boleh jual saja kepada sesiapa. Tapi kalau untuk leasehold, yes, kena tengok. Nak jual, kalau unit tu adalah unit bumi, kena jual kepada bumi saja. Kalau unit tu unit non bumi, yes, boleh dua-dua lah, bumi non bumi. Itu antara kelebihan. So, ini projek adalah projek freehold. Dan yang kedua adalah dia punya harga. Sebab harga dia tak terlalu tinggi. Sebab apa? Yang pertama adalah size. Sebab size dia start dengan 650 square feet datang dengan 2 bilik. So harga dia lebih kurang dalam 370 macam tu lah, lebih kurang. Sebab dia ada tengok package-package dia lah. Dia ada yang discount, ada rebate. Kalau nak tahu pasal discount rebate tu, boleh tekan je dekat link bawah ataupun mana-mana caption yang ada dekat atas-atas ni. Okay, untuk harga dan size akan cerita nanti lebih detail. Sebab kita ada size yang 650, 800 square feet, 850 square feet dan 950 square feet. Oh, by the way, setiap size ni dia ada balcony. So jangan risau pasal ventilation ke, untuk udara masuk ke ataupun cahaya ke. Sebab nak buat untuk tinggal mesti nak jemur baju, mesti nak ada ventilation yang bagus. So ini memang sesuai. Untuk facilities pula, saya dah duduk dalam PV lebih kurang dalam 9 tahun dah. Saya dah tahu mana satu projek yang facilities dia terbaik dan mana satu facilities dia yang biasa-biasa sajalah. So untuk projek yang ini, facilities dia tip-top. Memang tip-top sangat-sangat. So dia ada daripada basketball, dia ada badminton court, pingpong, dia ada bawah ada swimming pool, atas ada top garden pun ada, dekat sky bahagian atas top pun akan ada facilities juga. So yang bahagian facilities tu saya akan cerita lebih lanjut dekat sekejap lagi lah. Yang terakhir bagi saya adalah untuk pemaju ni adalah pemaju Platinum Victory lah. Dia joint venture dengan MH yang jual kereta dekat Jalan Gombak sana. Jalan Gombak, Jalan Genting Kelang ada banyak yang jual kereta. Itu adalah MH, Ming Heng nama dia. So dia adalah joint venture antara Ming Heng dengan PV. Untuk pemaju ni memang dah terkenal dengan MH Platinum 1, MH Platinum 2 dan ni yang terbaru adalah MH Platinum 3. Okey, sekarang kita akan cerita berkenaan facilities pula. So ini facilities area.
Nanti saya akan tunjuk. Total tingkat ada 40 tingkat. Dekat atas pun akan ada facilities jugalah. Atas Sky Garden punya area, facilities. Dekat bawah pun ada facilities juga. So, senarai facilities, saya akan bagi tahu. Memang banyak. Dan okay, untuk total floor, dia ada 41 tingkat. Tapi, untuk facilities, semua dekat tingkat 8 sini. Yang panjang-panjang ni tingkat 8 facilities, dan dekat atas top floor pun akan ada facilities juga. Nanti saya akan ceritakan jugalah untuk top floor sini. So ini sekarang saya nak cerita dia punya facilities dekat tingkat 8 tadi. Ini semua senarai facilities. Daripada tepi sini dia akan ada swimming pool, wedding pool, ada lounge, ada spa. Kawasan ni bagi saya untuk relaxing, untuk nak hilangkan stres atau sakit-sakit badan ke. Lepas tu dekat sini akan ada planter garden, pavilion, beach, lepas tu refleksio punya area, kawasan orang tua pijak-pijak kaki tu. And then akan ada playground, ada gym dekat sebelah sini. Gym outdoor lah ni. Ni gym outdoor sebab apa? Gym yang indoor punya ada dekat atas. Lepas tu ada shop loft, game area, playground entertainment, toddler area. Lepas tu ini garden-garden lah, yang tepi-tepi garden, barbecue pit, lounge pun ada, jogging path. Ni semua jogging track. Dia boleh jogging lah sini. Jogging path. Ni semua facilities dekat level 8. Okey, sekarang saya akan tunjuk facilities dekat top floor untuk blok B dengan blok A sini. Sebab facilities dia ada banyak. So, tadi yang rooftop saya tunjuk tadi, dia akan ada macam ni, bahagian atas rooftop. Dia akan ada sky view lah, boleh tengok menghadap ke KL. Dia akan jadi macam ni lah. So, dekat level 41 akan ada juga badminton court, tenis, pingpong lah. Pingpong, squash, badminton ni dekat bahagian atas. So, badminton court punya kebanyakan sebelah sini, badminton court, pingpong semua sebelah sini. Yang sebelah sini dekat tower A punya lebih kepada garden-garden. Point dia boleh jalan straight lah pergi ke sana. Boleh, memang boleh. Okey, untuk next saya akan cerita berkenaan unit, saiz daripada saiz yang paling kecil dan sehingga yang paling besar. Okey, macam saya cakap tadi, untuk saiz 950 square feet tu memang tak ada, tapi untuk saiz yang saya akan bawa ni adalah saiz 850 square feet. So kita tengok start dulu daripada awal. Untuk awal dia, entrance foyer, foyer akan masuk macam ni. Okay, so foyer boleh buat saiz rak kasut, rack shoes kat sini. Okay, so ini saiz foyer dia. And then akan ada pintu main door lah, kita panggil main door. So masuk, kita akan jumpa kawasan kitchen and then kawasan yard dekat depan sana. So untuk kawasan kitchen ni boleh buat, memang ini adalah idea kitchen dan termasuk letak peti ais dekat sini. Cuma yang saya memang recommend untuk setiap rumah buat adalah macam ni. Okay, ada island dekat sini. And then ini adalah kawasan yard dia. Yard boleh letak washing machine satu. Lepas tu ini open view lah. Macam sekarang kita open view tengok rumah sebelah sana. Lebih kurang sama. Okay, so kita akan masuk ke kawasan dining area. Ini dining area boleh muat untuk 4 orang makan atau 6 orang makan. Dan kita akan pergi ke kawasan living area. Sini living area. Dan straight sana ada balcony. Balcony ni memang akan open view lah. Memang akan nampak view luar macam ni. Okay, so ini ada dia punya balcony size, lebih kurang dalam 2,5 kaki. Macam tu. Rail besi. Okay, so yang ini adalah kawasan private. Kita akan masuk kawasan private. Bagi saya ni kawasan private. Kenapa? Sebab dekat sini lah untuk kawasan bilik air, kawasan bilik. So ini adalah bilik yang kedua. So bilik kedua macam ni, boleh masuk queen size. Dan sini boleh juga letak TV ke apa, boleh letak lah. Okay, so straight sini, ini depan saja bilik yang kedua. Dia akan ada toilet luar, which is boleh pakai untuk bilik yang ketiga dengan bilik yang kedua, boleh pakai toilet keluar ni. Ataupun ada guest dari sana masuk, boleh masuk ikut sini lah. Okay, now ini adalah bilik yang ketiga. Ini boleh masuk single size atau masuk queen, tapi saya punya recommend adalah single size lah. Saya punya recommend adalah single size. So sekarang kita ke kawasan ke kawasan bilik master. So ini size bilik master, boleh masuk queen size ataupun boleh masuk king size. Ini dia punya kawasan wardrobe dia. Dan yang saya punya recommend buat wardrobe, boleh buat wardrobe straight macam ni. Kalau saya pandai AI, saya akan pakai jugalah AI. So wardrobe recommend memang kat sini lah, straight macam ni, supaya dia tertutup antara toilet dengan bilik, dengan kawasan bilik, dengan kawasan katil. So itu tingkap daripada atas sampai ke bawah, tingkap dia. Dan boleh buka 3 slide lah. Ini slide pertama, slide kedua dan slide ketiga. Okay, now ini adalah dia punya kawasan bilik air. Dan the best part untuk bilik air ini adalah kawasan sini. Dia boleh letak
1 botol, 2 botol, 3 botol, 4 botol kat sini. So boleh ambil macam tu. Tak payah nak ambil kat dalam pun boleh. Ini pun lagi kemas lah, lagi cantik, lagi eksklusif dia punya, nampak. Okay, so sekarang kita akan pergi ke type A yang paling kecil lah. Saiz dia 650, dia datang dengan 2 bilik, 1 bilik air. So ini masuk, kita akan jumpa kawasan kitchen. Kitchen, dan memang saya recommend sekali lagi buat island macam ni. So masuk sini, sini kawasan yard dia. So saiz yard dia macam ni. Macam sama juga, boleh check tengok luar sana. Okay, so straight masuk sini. Sini adalah kawasan dining area, boleh muat 4 ke 6 orang. Dan saiz kelebaran dia, boleh masuk tadi, saiz dia ini 9,5 atau 10,5. Ini kawasan living area. Kawasan living area. Depan sana adalah balcony lah. 2 kaki setengah juga. Okay, rail macam tu. Dan view akan, ni view salah tapi akan menghadap view luar juga. So masuk sini. Sini adalah bilik master. Bilik master. So ini boleh muat queen size. King tak muat sangat. And then boleh masuk ke kawasan sini. Boleh jumpa ke kawasan bilik air. Sama juga macam tadi. Bilik air. Okay, so straight sini, ini adalah bilik air yang kedua. Bilik air yang kedua untuk saiz 650. So ini adalah bilik yang kedua lah. Ini adalah bilik yang kedua. Ini pun sama, boleh muat single size ataupun queen size. Queen size kat tengah sini pun boleh muat juga. Cantik. Ini adalah antara projek freehold yang sesuai untuk buat tinggal, dan memang saya recommend harga dia pun tak terlalu tinggi, saiz pun tak terlalu besar. Ini antara projek yang untuk buat tinggal. Kalau buat sewa saya biasa-biasalah, tak recommend sangat. Tapi kalau untuk buat tinggal 100% memang sangat recommend. So kalau nak tahu apakah update diskaun projek MH Platinum 3 ni, just boleh je klik dekat description bawah ataupun mana-mana yang ada button dekat saya punya video ni. Dan jangan lupa follow saya untuk saya akan sharekan apakah update-update terbaru berkenaan projek MH Platinum 3 yang ini. Nanti saya akan sharekan video yang seterusnya. So saya Syafiq, jangan lupa follow saya dan subscribe.